Kawan dia pakai baju mahal, dia pakai baju yang sama tapi murah. Apa? Dia pakai hot bundle je. Dia pakai hot Shopee. Faham lagi? Kawan dia Amazon, dia Shopee. Contoh pakai baju LB. LB tu baju tak mahal, dalam 1,900 lah. Faham lagi? Kawan dia pun beli kat Shopee 39 riyal. Gambar sama je. Faham? Pokoknya tak ada masalah. Kita ikutlah periuk nasib kita. Faham lagi? Kalau kita orang tak ada PT, cari tak ada PT. Kalau kita orang ada PT, buat cari tak ada PT. Jangan kita orang banyak PT, buat macam tak ada PT. Betul tak? Tak molek juga. Okey? Pakai baju lawa-lawa bergaya ini tidak dilarang syarak. Yang dilarang ialah pakaian syuh, pakaian nak suruh lebih pada orang, nak berbangga-bangga, nak komankan orang lain. Hukumnya haram. Kalau pakai semata kerana lawa, kerana kita ada duit, kita pakai lawa-lawa, hukumnya harus. Seorang laki-laki, dia dengar Nabi kata orang yang sombong tak masuk surga. Lalu dia kata, kenapalah tak boleh kami masuk surga? Kami suka pakai baju lawa dan kasut yang cantik-cantik. Nabi kata, tak apa baju lawa, kasut lawa. Itu bukan sombong. Sombong ini menolak kebenaran. Okey? Dan tu dia pakai baju orang lain pakai baju hak original 1,000 selat, dia pakai hak kopi 20 riyal selat. Semayang mana? Syarat sah semayang, suci pakaian dari najis. Dah pakaian mu ada najis tak? Tak ada najis, sah. Jangan pakai baju curi dah lah. Baju curi ori ke, hak kopi ke, haram lah ke. Manis tara sauban bi asyarati darahima. Barang siapa beli baju harga RM10, dirhamun min haram, RM1 saja duit haram, RM9 duit halal, la tuqbal salatuhu ma dama fi, Allah tak terima semayang dia selama dia pakai baju tu. Tu bab lain. Ni bukan bab kopi, bab ori. Itu bab harta yang haram. Okey?